saya telah mencipta satu formula palatau, nama dia ROX. ROX ni return on OPEX. Biasa kita dengar ROI, betul tak? So ROI pulangan keuntungan. ROX adalah pulangan profit tapi daripada OPEX. Okay, saya perkenalkan benda ni sebab saya nak tahu bisnes saya yang buat 3 juta ni healthy tak healthy. Contoh, yang buat 100,000 ni healthy tak healthy. So jawapan dia, kita tengok. Contoh kita ambil satu company, kita tengok ni, net profit 40,000. Maksudnya dia bayar gaji staff 40,000, untung bersih hujung bulan 40,000. Bagus tak bagus? Bagus lah sebenarnya. Sebab dia setiap bulan, dia boleh ada sebulan cash reserve. Faham tak? Setiap bulan, dia boleh menyimpan sebulan. Contoh bulan depan, bos kata nak tutup company. Boleh tak? Nak berehat sekejap sebulan. Boleh tak? Sebab dia dah menyimpan 40,000 ni untung bersih ni. Maksudnya dah bayar gaji bos, gaji staff, gaji semua orang ni, dah bayar gaji-gaji termasuk gaji bos, still ada balance 40,000. Maksudnya healthy lah. Okay. Maksudnya RM1 bayar OPEX menghasilkan RM1 untung bersih. Bagus lah kan? Okay, yang tak bagus pula. Tengok. OPEX sama 40,000 tapi untung bersih 20,000 je. Bagus tak bagus? Boleh lah Tapi macam handle staff dekat 20 orang, dalam untung 20,000. Baik kau resignkan separuh staff, kau buat bisnes kecil sikit, untung sama lah bro. Sebuah dah lewat kedai mamak yang dah pisang buat bisnes. Kan? So, ini tak healthy. Sebenarnya, lagi teruk apa? 40,000 untung 10,000. Itulah bos dah start macam seram, sejuk, nak potong-potong gaji, lampu semua nak tutup, macam tu kan. ROX 0.5. Kita tengok pula yang ni. Ini lagi teruk lah. Ni hasil tadi. 40 untung 10,000. Seram tak? Dia macam kereta je bisnes ni. Kan? Bisnes ni kereta. Kita bawa kereta dengan kelajuan 40 km sejam. Kalau terbabas macam mana guys? OPEX 40. Sebab tu bila awak punya profit tinggi, awak bawa kereta pun stable. Tayar ada 8. Macam tu ibarat dia.